Saya sebenarnya mengalami detik-detik yang sukar masa saya belajar dulu lah. Tapi main band ni lah yang membuatkan saya ingin berjalan terus lah. Maksudnya saya ada purpose. Kita teruskan dengan Mas Do. Kuala Lumpur Lights Music Festival Unika. Semuanya tepuk tangan anda. Parents semua nak anak dia habis study kan. Tapi dalam masa yang sama saya jumpa benda lain yang macam alamak susah study ni. Dan saya jumpa muzik ni sebagai satu benda yang tapi sebenarnya kita realise juga dalam perjalanan Mas Do ni kita perlu ada redha dan juga support daripada keluarga. Menipu diorang tu bagi saya derhaka lah. Derhaka. Kau yang tipu dulu. Aku tak tahu korang tahu ke tak, tapi obviously korang tahu Grammy. They just announced there will be a Grammy category Asian. Korang Malaysia korang nak hantar siapa? For me, personally, if I have to choose who is the first act that win Grammy, is that Mas Do. Jom kita kembali bersama dengan tepukan untuk kukiran Mas Do. Hello everyone, hi, Assalamualaikum and welcome back to Borak Siswa. Kepada korang yang mungkin selalu tengok Borak Siswa, mesti korang macam, siapa sih Mamat ni tiba-tiba duduk kat sini kan? Selalu macam host lain kan? So by the way, before kita kenalkan kita punya guest, my name is Naim Rudy and I am from Riwayat Kita. Sebab apa? Sebab hari ni kita ada special guest duduk kat sini. So kita buat riwayat, kita akan borak-borak dengan special guest kita. Rasanya korang boleh nampak kot special guest kita ni. Hi Rasanya korang tak guys. perlu intro lah. So What's up guys? Mas Do guys, kita ada Mas Do with Borak Siswa hari ni. Apa khabar korang? Korang sihat? Alhamdulillah. Uish, macam budak sekolah je. Segak-segak lah korang malam ni kan. Sihat? Sihat. Nama siswa tu kita kena sihat. Oh, dia kena baca Assalamualaikum siswa. Semua macam tu lah. Faham. Tapi tak apa. Rasanya malam ni kita santai je. Kita borak-borak. Taklah nak borak pasal siswa sangat pun. Tapi just macam nak kenal korang juga. Sebab korang pun baru keluar new album, betul tak? Alhamdulillah. Macam ya, kita kan just borak-borak santai je. Tapi before that, mungkin korang nak kenalkan juga seorang-seorang dekat kita punya audience, walaupun rasanya semua dah tahu dah, tapi macam maybe we can kenalkan juga. Kita start dari Yang kanan tu lah. Saya mulakan dulu. Saya Assalamualaikum. Saya Asmawi. Saya Assalamualaikum. Saya bersalam. Oh. Assalamualaikum semua. Saya Asmawi. Saya merupakan pemain gitar dan juga backing vocal. Makanan kegemaran saya. Tak ada. alamak. Tak Dia payah. datang. Ada. Jadi Assalamualaikum kepada Borak Siswa Ya. Nama saya, nama stage lah. Nama pentas saya Ali Saria. Saya dalam Mas Do ni, saya selaku vokalis dan juga pemain gitar rancak. Cool. Assalamualaikum. Hai, saya Putu Cherry, nama pentas. Saya adalah bassist dan juga backing vocal lah untuk kukiran Mas Do. Ya. Alright. Yeah. Dan kami Selalu macam tu. Selalu macam tu. Oh, faham. Okay, obviously siapa je tak kenal Mas Do? Aku rasa macam everyone Ada. kenal Mas Ada. Ada je. That's on you. Sebab Taklah, maksudnya kita selalu menganggap ada orang yang masih tak kenal kita. Betul, Supaya betul. kita akan terus bekerja keras Work lah hard untuk bagi betul, orang betul, kenal betul, lagi. betul. Okay, ni first question yang aku selalu tanya kalau macam aku jumpa orang yang aku tahu orang memang popular, memang sukses dalam korang punya industri. Ya ke? Yeah, obviously korang penyanyi. Okay. Kalau korang bukan penyanyi, korang akan jadi apa? Aku tahu cita-cita korang dari kecil memang korang macam minat muzik, apa semua benda. Okay. Tapi if korang bukan penyanyi, tak kerjain band, anything yang tak relate dengan muzik langsung, tak nak kerja kat studio, apa semua dia buat sound dia memang off. out, lari dari muzik. Alamak, baru nak ke Okay. situ tadi. Ataupun apa yang korang rasa korang boleh buat? Saintis ke? Saya memang ada bakat ni lah. Oh, Oh. bakat terpendam. Sembunyi ni. Ush. Kalau tak main muzik, saya sekarang akan mengelola ataupun mengetuai pasukan urutan tradisional Jawa lah. Wow. Faham memang. Saya lebih kepada ke arah sendi-sendi dan juga Alamak. my Ada goodness. specific part yang Mamawi akan macam power lah. tak adalah power tapi tahu sedikit Boleh sebanyak tolong lah. lah. Sebab dia memang orang Jawa. Orang Jawa. Dia proud dengan Jawa. Bagus. Javanis.
Jam manis. Korang kalau backstage memang Mawi je ke yang macam tolong Kat ni belum pernah belum lagi. lah, saya lagi lah. Cerita-cerita dia. Nasib baiklah. Nasib baiklah apa Cerita-cerita. buat band kan. Betul. Mungkin kalau dia juga tu. work tu mungkin tak baik ke mana. Tempat teruk. Mungkin kena cari orang lain pula lepas tu. Kalau macam Ali? Saya kalau tak bermain muzik, saya rasa saya di bidang F&B lah. Oh. Sebab saya dibesarkan mak saya orang berniaga. Faham. Jadi kalau Aku tak boleh bila kau start macam mak saya berniaga, saya banyak sangat throwback benda-benda sebab interview kelab interview kau. ni kalau saya start mak saya berniaga tu dia akan jadi panjang cerita dia. Jadi itulah dia. Saya kalau tak bermuzik saya akan tolong mak saya berniaga lah. Faham. In warung kuning witras lah. Ya. Sedap. Akan tolong masak ke tolong macam hantar-hantar? Oh, tolong Saya masak. all rounder boleh. Oh, wow. Tolong bawa mak bagi basuh, masak, Oh, buat air, hantar faham. makanan semua boleh. Faham. Kau cerita speciality kau. Yang Speciality. orang lain susah nak buat tu. Kalau speciality saya boleh buat minyak kucing. Bukan tu. Makan. Makanan. Kita pasal makan F&B tadi. Kari pap. Oh, saya boleh buat curry puff tu kan. Biasa orang pakai klip, pakai yang cetak tu kan. Ni guna jari. No. Oh. Traditional, pakai tangan. Oh. Handmade. Boleh jual Buat tu. bunga Boleh dia market kan. tu. Terror yang Boleh lah. Oh. Tapi kalau dah pernah buat sebanyak 1000 keping kurang lebih, bengkak. Alamak. Kenapa kau bengkak? Mawi boleh urut. Sebab tu kita satu band. Jadi bisnes ni sekali. Skill ada Yes, kena yes. juga. Betul. Wow. Hebat Kalau apa tu? Kalau saya kalau cakap ni diorang gelak pula. Tapi ni kan juga. kalau tak jadi main band kan. Betul lah. Sebab dulu saya suka sport Oh. Saya sangat berharap saya boleh main bola untuk sampai ke negara lah kononnya. Tapi kan saya accident, saya accident motor. Jadi tak berkemampuan lah ke situ kan. Jadi jalan dia tu jalan dia pergi ke arah yang muzik. Kalau tak Faham. mungkin jadi sportman lah kan. Macam cerita Shaolin Soccer lah. Alamak. Mak mana? Jurulatih dia tu. Turut latih je Sebab lah. dia tak boleh main. Dia tak boleh main. Dia yang coach. Mungkin paling tak main pun aku manager kan. Aku coach. Kau boleh. Ada gaya dia. Sedikit info Naim. Mungkin Naim tertanya-tanya kenapa tak boleh? Cherry dia ada titanium sepanjang berapa? Titanium kau. Janganlah. Besi lah. Aduh. Panjang tak ingat. Tapi di lutut. Jadi itulah. I see. Tapi Bola betul. di situ. Sebab saya tengok gaya dia menjurulatih. Sebab kita ada tim bola. Satuan Gugaran Masdo kan. Bila kita main dia jadi coach di tepi lah. Dia akan gaya macam dia instruct semua. Plan gaya A, dia plan B menekan-nekan semua. tu. Kalau dia datang padang mesti dia power lah. Faham. At least macam Ronaldo lah. Ya, ada Tahu gaya. lah, Tak kan. kosong lah. Tak kosong Kosong lah. lah. Tapi suka sport lah. Faham. Betul lah. Sebab kalau tak ada jawapan lain tadi. Bila kata macam studio ke apa semua tak boleh. Sebab itulah kerja hakiki. Kita orang sebenarnya sebelum Faham. Belum main di belakang band pentas lah. lah. Di belakang Betul, tabir. Di belakang betul. tabir. Ya. Sebab it's sangat menarik sebab macam in real life pun obviously kalau korang tak tahu their story macam korang very like connected to each other. Mula-mula Mawi kenal dengan Cherry. Ali kenal dengan Cherry. Lepas tu tiba-tiba Mawi datang show korang tak silap aku dekat Perlis lah. Betul. Tapi at the same time ada cerita Abang Balik. Apa? Which is yang Banyak Abang Naim Balik tahu kena ni mention kan. lah. Kawan-kawan. Banyak kan Naim ni discover. bila dengar macam Ha. itu memang betul. Apa orang kata macam invisible string apa semua benda. Orang cakap jodoh lah. Pertemuan tu dah ada. Betul. See kalau diorang in another life pun macam ada connected. Ni boleh buat massage. Ni masak. Ni coach. Ya. Semua tu ada connected. Habis main bola lepak kedai makan. Ya, Kau? betul. Habis makan. Habis main bola pergi jumpa Mawi. Baik, cuma aku tak duduk Johor lah. Okay. Sebab now korang dah cakap pasal cerita-cerita kan. So obviously aku nak kena touch pasal korang punya new album juga. Obviously. So korang selalu mention, especially macam Ali, when korang start Masdo, korang just hope ada satu album. Itu pun dah cukup. As long as ada satu album sebab nak cakap dekat anak-anak semua macam nak ada satu album yang whatsoever. Tapi now it's your third album. So bila korang nak start work on korang punya third album tu kan, korang pernah tak rasa macam third album sia. Dulu rasa macam nak first album je. Tapi now it's your third album. Korang ada tak moment macam tu before korang start work on it obviously? Korang rasa macam tahu lah ni akan jadi yang ketiga punya. Tak juga. Tapi tak terlintas yang macam dah third album lah. Dia lebih kepada macam dah sejauh ni sebenarnya perjalanan faham. kita kan yang Faham. even daripada last year yang kita sambut 10 tahun pun macam dah 10 tahun lah senyap dah 10 tahun. Yeah. Which is yang kita memang target yang satu album jadi kita carry on, tak jadi dah Faham je betul. lah, macam biasa
Betul. Tapi itulah perjalanan kita tu, kita tanpa disedari dah sampai sekarang album ketiga. Ya. Syukur alhamdulillah. Yang mana kita masih diberi rezeki dalam apa orang kata main muzik ni, Betul. sesuatu juga sebenarnya. Album ketiga is a lot. Push. Kalau macam Ali dengan Mawi, by the way korang tahu tak, I baru baca korang literally baru lepas 300 million streams, Serius lah. which is actually crazy. Cik, padahal kau yang post. Badan kau dari post. Padahal dah repost sama-sama dia. Yalah waktu post semua macam Taklah nampak lah macam macam oh wow. tak, Oh ya ke? lah. Ni kita macam bawah sikit lah. Yeah, which is actually crazy. tapi tau. betul. Ha. Sebab kalau fikir secara logik kita pergi stadium World Cup yang menempatkan berapa ratus ribu satu ni? 100 ribu Okay, jadi contoh 80,000 lah. Okay, jadi 80 ribuan. Ni 300 million. Seramai itu 300 juta. Ada negara Malaysia berapa orang ya? 300 million tu maksudnya diulang-ulang lah Ya. kan. Bukan Yalah, lah. yalah, Sepanjang tu tapi- tapi kalau kau iya kan je lah. Ambil lah 300 juta Pula, tu. Tak, maksudnya satu jumlah yang luar biasa lah, sebab yalah berbalik pada Ali cerita kita nak main muzik sebagai anak kampung macam aku kan, macam satu number yang besar. Ya, betul. Satu number yang boleh buat kenduri Betul. Pulut Kuning lah. betul. Pulut kuning. Ya 300 juta tu. Betul lah, betul. Kan kita Sebenarnya the best maksudnya perjalanan ni kita lebih appreciate organik tu lah. Kita tak ada try hard sangat. Kita mostly apa yang kita buat ni, karya ni sendiri yang berjalan Faham. ke hati-hati orang yang Faham. mendengar, dan diorang yang sendiri yang buat kerja tu lah. Betul. Tanpa kita perlu push kan. push yang gila-gila supaya lagu tu meledak, tak. Betul. Kita Genuine just lah. buat ikhlas. Ya. Dan bila orang tu rasa apa yang kita tulis, so benda tu secara semula jadi dia akan merebak dengan Betul. sangat luar biasa. Rasa macam Cherry pun pernah mention like korang waktu you guys work on the music, obviously korang punya music like have their own identity, like very like sound macam not like very like generic, and also like semua yang come now. And you guys said that as long korang memang minat benda tu, that's you as a person, that's you as a band, that's you as a group, just be ikhlas buat benda it. Orang yang akan minat, it will Yes. come, obviously kan. Sebab bagi kami is kita kena puaskan kita dulu kan. Ya. Sebelum kita nak puaskan hati orang lain, which is Betul. kita kena rasa bangga, kita rasa seronok buat apa yang kita buat. Kita rasa macam ikhlas gila lah. Kita bukan dipaksa. Kita tak ada siapa paksa kita untuk buat apa yang kita buat sekarang kan. So itu benda yang rasanya paling penting untuk kita do karya yang untuk kita persembahkan untuk orang kan. So alhamdulillah dengan cara macam tu, mungkin itulah sebabkan keikhlasan genuine kita buat karya tu orang menerima dengan seadanya kan. Betul. Hmm. And obviously with Ruang, korang keep saying before korang release, korang tease kan, korang macam this is going to be like a new sound, something like different yang masuk mungkin tak pernah buat and whatsoever. But at the same time korang set the mindset, we are doing something that we love. So obviously that kind of sound is something yang memang korang minat apa semua benda. And you guys just have your showcase. So waktu korang pergi showcase, obviously nyanyi lagu korang tengok reaction fans, apa semua benda. How was it feels like bila korang nampak macam fans macam Untuk that day showcase tu kebanyakan dia masih berbaur. Maksudnya ada yang menerima pembaharuan itu, ada yang masih baru nak adapt. Faham. So kita meraihkan saja apa Betul. yang orang rasa. Ya. Sebab kita pun selalu keep mention ini adalah satu proses di mana kita nak pergi ke satu ruang yang lain. Betul. Tu yang kata ruang tu kan. Betul. Supaya yang lama kita tidak tinggalkan. Betul. Kita cuma alter ego lah orang panggil kan. Add on another Add lah. on kita Faham. punya yang selama ni kita idamkan dan kita buat. Dan alhamdulillah setakat ini selepas berapa hari kita pun release music video Betul. on Tristy Memo punya single. Feedback dia sangat-sangat positif. Orang memang daripada Indonesia, daripada Filipin komen, dia kata dia suka Masdo punya yang baru ni, rasa fresh. Alhamdulillah. Dan dia orang bila tengok music video tu pun dia orang emosi sebab kita punya target untuk ruang ni memang nak target emosi orang. Faham. Supaya orang dengar ataupun lihat apa saja yang kita persembahkan tu akan capture dia punya emotion lah. Yeah. And especially
istimewa korang post waktu hari bapa. Kebetulan. Lepas tu music video tu pun memang very like macam bapa punya. So at the end tu macam tiba-tiba anak dia surprise and whatsoever kan. Betul. So, Kebetulan sebab Kebetulan. memang kita tak ada plan pun nak untuk release hari bapa tidak. Faham. Kita perancangan Tuhan tu memang sangat luar biasa lah. Faham. So hari nak release tu kebetulan hari bapa, so kita cerita tu pun memang nak bawa karakter Betul. seorang bapa yang bekerja keras kan untuk Betul. family dia. So sesuai lah, memang kena lah. Which is something yang macam relate dengan student juga. Obviously kalau macam student kau belajar, kadang-kadang kau tak nampak apa yang kau akan dapat. Obviously macam kau study macam fail this exam, fail this test whatsoever, and then is it worth it and whatsoever. Tapi I think with student journey is just like you have to keep believing, and then once kau dah dapat achievement tu, that's probably diorang punya teristimewa punya moment lah, I would say kan. So kalau macam music video teristimewa ni, kan dia cerita pasal, correct me if I'm wrong Okay. kan kita cerita pasal macam every struggle yang kita hadap, tapi there will be a moment ataupun one person yang akan make it feels like very worth it. Semua benda at the end kan. So mungkin kita boleh, aku nak korek cerita sikit daripada diorang kan. Boleh. So sepanjang 10 tahun kan, kalau korang boleh pilih, what is one moment yang somehow macam music video tu istimewa tu, korang rasa macam korang macam dah wish tak boleh siap buat ni apa semua ni, tiba-tiba a moment yang korang rasa macam okay, this is kenapa aku buat benda ni. This is kenapa aku want to keep doing music. This is what I want to give. Maybe macam Mawi, do you have like that moment ke? Kau tengok fans ke screaming korang punya lyrics semua, apa yang moment yang macam tu? Banyak kalau nak cerita moment. Tapi kita boleh tunggu. Saya boleh 3 boleh cerita. Macam-macam lah. Tapi kalau nak cerita pasal moment yang paling orang kata touching lah. Saya sebenarnya mengalami detik-detik yang sukar masa saya belajar dulu lah. Okay. Dari segi kewangan, dari segi macam-macam hal kan. Tapi main band ni lah yang membuatkan saya ingin berjalan terus lah. Faham. Maksudnya saya ada purpose, saya ada Tujuan hidup lah. saya ada tujuan untuk sebab bila kita susah, kita kena ada satu benda. Macam cerita seorang bapa yang susah tu kan. Betul. At least satu benda yang boleh kita Naikkan semangat balik. kita untuk kita. Benda tu sangat istimewa. Macam saya, kawan-kawan saya ni. Betul. Tapi sebab cerita Kawan yang ni ke? Kawan yang ni ke kawan yang lain? Kawan ni tak guna. Tak ada lah. Sebab saya punya masa belajar saya amat perit. Faham. Kita mengalami sangat-sangat sukar dalam hidup kan. Bagi saya titik paling terendah dalam hidup saya adalah masa zaman belajar. Saya cerita ni pun jadi macam tak. Tapi okay, based on saya punya source macam tu. So Mawi waktu zaman belajar tu, waktu tu still dah involved dengan Mazdo. Betul. Ada involved dengan Mazdo, tapi and then ada few moments still dengan Mazdo, lepas tu baru decide untuk drop Betul. study and continue focus with Mazdo kan. Tapi like mostly, is it like before Mazdo ke ataupun during Mazdo tu yang you rasa macam paling down, untuk susah macam should I choose this? Patut tak Sebenarnya aku dia before belajar? dan juga masa ketika itu lah sebenarnya. Mostly waktu ketika itu lah. Dan itulah sebab sebenarnya satu langkah yang tidak bagus lah untuk memilih drop out daripada belajar ni kan. Cumanya jangan jadikan alasan sebagai untuk jadi seorang yang pemalas lah. Faham. So bila dah drop out tu, saya kena bekerja lagi keras lah untuk membuktikan kepada mak ayah yang saya boleh berjaya dalam hidup kan. Betul-betul kena pro something lah. Betul. And Cherry pun rasanya macam sama juga cerita. Macam diorang okay, kalau saya salah betulkan korang tak bagi tahu korang punya parents for quite sometimes juga. Ayah balik Naim. Benda-benda lama ni. Macam tu kan. Tapi rasanya Cherry bagi tahu dulu kan. Lepas tu baru Mawi yang macam baru macam tu. Sebab okay lah, to be honest memang aku menyimpan cerita pembelajaran aku lah maksudnya, which is yang yelah, as a parent semua nak anak dia habis study kan. Dia hantar kau ni sampai ke KL belajar, habis lah kan. Tapi dalam masa yang sama saya jumpa benda lain yang macam alamak, susah study ni. For me jangan ikut langkah ni
Dan saya jumpa muzik ni sebagai satu benda yang saya bukanlah kata berharap untuk berjaya, tapi saya rasa selesa dan juga walau seteruk mana pun untuk kita mencapai sesuatu dalam muzik, tapi saya rasa dia satu jenis yang lain macam lah. Jadi bila sebelum Masdo kan banyak band, maksudnya kan. So bila dah Masdo ni sampai satu ketika macam ni tak boleh ni kan. Maksudnya ada part of me yang macam my parents should know yang aku buat apa sebenarnya selama ni. Jadi since yang Masdo dah ni dah ada something yang boleh dibanggakan. Jadi macam cerita kan diorang. Kalau cerita the number one fan is my family lah sebenarnya. Diorang ni sampai sekarang yang macam tak jemu-jemu lah nak cerita kat orang anak dia Masdo lah apa. Faham tak? Dia Betul. even kita rasa dah lah kot kan. Benda ni dah 10 tahun 11 tahun tapi still diorang Bangga dan saya rasa benda tu lah salah satu benda yang benda lain tak boleh nak banggakan diorang, which is dengan Masdo ni saya boleh banggakan keluarga kan. Macam tu sesuatu juga sebenarnya. Momen yang kita kena kerja keras lah. Sebab kita dah berpegang pada ini dah sumber kita untuk berkeluarga dan family kita kan. Jadi without kita, kalau kita sambil lewa dia takkan kekal lama lah. Jadi diorang salah satu momen yang macam diorang tak pernah mati semangat. Kenapa aku nak mati semangat? Tu sesuatu juga tu sebenarnya. Touching out from the parents punya POV kan. Dia tengok macam dulu aku tak bagi kau ni. Memang seriously yang macam dia tak pernah sokong, dia tak cakap dia tak sokong lah kan, tapi dia tak suka lah kau main muzik buat apa ni. Kau boleh berjaya ke, boleh membantu kehidupan ke apa, tapi kita tak cakap kosong lah. Maksudnya kita tunjukkan proof. Dan diorang lah yang sampai sekarang masih semangat. Anak jumpalah siapa pun, kadang-kadang jumpa random tengah pergi supermarket, tiba-tiba tegur budak ni tak kenal ke? Alamak, random gila kan. Dia macam tu lah. Tapi itu cara diorang betul banggakan kita kan. Tapi itulah Naim, bagi saya bila parent dah bangga macam itu, bila menipu diorang tu bagi saya derhaka lah. Anak yang derhaka. Kau yang tipu dulu. Tapi kita ada momen yang macam aku rasa dah time kot bagi tahu. Kena jujur lah. Jujur lah. Kalau cerita saya pula Naim kan, saya bukan nak menipu ke apa, jauh sekali di sudut hati lah kan. Cumanya dah berapa tahun pun dia still nak backup juga. Macam ni kita lebih kepada macam mana bukan berkata benar tu kadang-kadang itu pahit. Wow. Tak adalah sebab kadang-kadang bila kita berkata benar, kadang-kadang benda tu tak tahu lah bagi aku dia akan contohlah aku bagi tahu saya drop ni kan. Dia orang punya risau, mesti dia orang macam mana anak aku nak jadi apa ni, nak kerja apa, mesti dia applykan SPA, masukkan aku tafiz ke apa kan. Maksudnya aku tak nak dia orang risau tu. So biarlah aku struggle kat sini. Aku buatlah apa yang patut apa semua, sampai masa aku rasa macam once dah jadi manusia. Betul lah. Aku adalah orang kan. Betul. Aku adalah human. Aku dah boleh menjana pendapatan, dah boleh melindungi diri, dah boleh bagi makan dengan diri sendiri. So kat situ boleh bagi tahu lah yang betul lah, kita tak nak risau sebenarnya kan. Ali, tapi tak ada cara yang macam apa ni ada kan, pun macam bagi aku kau derhaka tu. kau derhaka kan. Ali dulu tak, tapi Ali nak tanya ambil. Ali dulu waktu korang, Ali ada 2 kawan yang macam ni keliling kan. Kau macam tak nasihat, macam jujur je lah. Kau pun macam tunggu dulu. Kenapa kau tak nasihat tu? So Ali is kawan yang mana? Selepas saya nasihat dia orang beritahu. Walaupun macam gap tu lain sikit So saya tengok diorang ni dah makin lara. Sekat bahaya ni. Baik kau beritahu mak kau kan, supaya yelah, sebab menipu ni lama-lama pun orang kata lebih baik kita yang beritahu sendiri daripada dia tahu daripada orang lain kan. Betul. So itu yang dia orang beritahu lah. Saya jumpa mak orang cakap, cik, anak cik ni Ada benda nak cerita. ada benda cik nak cakap. Tapi sebenarnya kita realise juga dalam perjalanan Masdo ni kita perlu ada redha dan juga support daripada keluarga. Tanpa diorang kita takkan Doa dia orang juga. orang Betul. yang mengiring kita untuk lakukan apa saja kan. Jadi memang ada perbezaan perjalanan Dia dapat bila restu bila kita keluarga dah semua. cerita apa yang kita buat, apa yang
yang kita usahakan pun semua kan. Walaupun mungkin sampai sekarang mungkin lah untuk parent aku dia mungkin dia tak faham industri kita kan. Tapi mungkin sampai sekarang dia kurang faham. Tapi restu doa doang tu kena ada lah. Betul. Tak habis. Betul. Okay, random. Sebab kita cakap pasal tipu semua benda kan. Okay, ni super random sangat soalan. Contoh kalau student lah. Student malas pergi kelas, kita boleh tipu lecturer lah, cakap apa semua kan. Kalau pergi kerja boleh ambil MC. So kalau korang pernah ke macam aku tak boleh pergi rehearsal hari ni, padahal kat rumah tengah santai je. Between korang ada yang nak buat confession ke, ada tiba-tiba recording, korang rasa macam tak boleh lah. Banyak benda daripada kau ni. Kau cerita weh. I mean tak payah buka cerita pun, tapi pernah tak pernah. Kalau pernah angguk 1, 2, 3. Jadi sebab aku macam terfikir kan, kalau macam musician, especially korang macam work in a band, korang bertiga, and obviously korang ada team korang yang lain juga kan. So macam bangun-bangun pergi macam tak ada mood siapa nak buat. Pernah lah, tapi jarang berlaku. Tapi bagi saya lah saya adalah seorang yang paling santai lah dalam Saya perlu dengar jawapan awak ni. Benda tu tak boleh buat ni sebab kita dah ada susun jadual kita daripada awal kan. Tapi kalau macam contoh benda tu contoh pukul 8. Saya kat rumah Pukul 10 lah sampai. Contoh kan. Tengah kat rumah, tengah pegang FIFA, tengah kan. Mana? On the way. Benda-benda macam tu lah. Biasa lah. Paling lambat pun timing lah, tak adalah the whole day cancel lah. Faham. Tapi alhamdulillah jadual kita serabut mana pun, sepek mana lah. Maksudnya kita still dapat cope lah. Sebab kita kena beritahu lah kan situation kita macam mana. Tak boleh kot esok ada ni hari tu kan. So management kita akan mencari lah jalan yang sesuai. Okay, tak boleh kan. Tak apalah, kita just sikit. Cherry paling busy je kalau dalam ni lah. Faham? Oh iya. Korang macam sebab kita dah berkeluarga. Jadual keluarga pun lain. Betul. Anak-anak kan sebab kita. At the end kena communicate juga apa semua benda. Same with student. Kalau korang macam ada group assignment and whatsoever, right? So korang just macam communicate. Just tak boleh buat benda ni. Betul. Kerja dengan berkumpulan ni communication lah. Betul. Dia itulah macam student ni kita kadang-kadang ada yang group kan, ada yang solo punya ni kan. Itulah, saya pun pernah belajar lah juga walaupun tak habis kan. Betul lah, communication lah. Penting. Korang apa benda lah, reply ada. Sebab bekerja dalam kumpulan ni Naim kan, bagi saya dia macam rumah tangga lah. Rumah tangga. Betul. Sebab kalau banyak boleh quote kita hari ni kan macam betul, kita kena tolak ansur. Sebab dalam kumpulan mungkin ada seorang yang agak energi agak lebih kan. Ada yang kurang kan. So kena cope each other lah. Completing each other lah. Kau kurang ni, aku lebih sini. Aku pergi buat research, kau pergi print macam tu lah kan. Jangan kau duduk kat rumah main FIFA, tiba-tiba nama kau ada dalam assignment. Faham. Cakap pasal projek Cari sendiri. sendiri apa? Ambil aja. Bunyi balik macam confession kan. Confession. Apa weh, benda Apa kita bincang kawan-kawan kan. mengenang zaman UiTM ni okey. Aduh. Okay, boleh tak aku nak play a game dengan korang? It's just like a simple game which is like this or that. So I will just like bagi korang a band. Apa dia? Tak ada, biasa kalau selalu interview ke apa, kalau host cakap just one nak main game kan. Apa? Ali akan cakap PS5. Hari ni tak ada pula. Aku tunggu benda tu. Okay, pasang terus gitu. Tak ada, kita tak ada. 10 tahun dah pakai benda tu. Sorry. Dah tak dapat tu. Dah tak dapat. Ni inside joke. Mungkin age gap. Untuk Okay, boleh? basically just like this or that. Kita akan so aku akan sebut 2 bands. So korang kena choose, korang akan pilih yang mana Personal lagi. ke serentak ke apa? Sebab kita cakap pasal kerja kumpulan semua tadi. Ataupun korang boleh je bincang. Bukanlah bincang, tapi just macam which one yang korang prefer lah. Okay. Tapi kau nak personal pun rasanya shouldn't be a problem. Personal pun right kan. Yeah. Okay. Jadi kita bagi international punya bands lah. Internasional. Okay. Nasional. Okay, so Beatles or Queen? Beatles. or Queen? Beatles. Beatles. Okay. Nirvana or Green Day? Susah dia nak jawab tu. Nirvana lah bro. At least senang. Green Day. Green Day.
Kau Sherry? Uish. Dua-dua tu masalahnya. Aku Eh. pilih. Satu je bro. Kau pilih Green Day sebab Nirvana tak pernah tengok kan. Oh, okay. Oh. Dia ada flex kan? Ada dalam flag tu. Okay, ni Arctic Monkeys or 1975? Atik. Apa band? Sebutlah nama band tu. 1975 yang buang Arctic Monkeys. Atik. Okay, ni more like macam pop sikit, which is Coldplay or One Republic. Kau play. Coldplay. Okay, easy Okay, last. Okay. Linkin Park or My Chemical Romance? Uish. Kalau saya MCR lah. Itulah nak minat pada orang yang dah meninggal ni susah kan. MCR. Dia ada penyanyi lain sekarang. Nampak? Yalah, saya minat yang lama. Oh lama. Dia ikut personal juga. Ada apa bias? Bahaya. Ada bias kan. Wait, sorry. Okay. Alright. So, okay. Aku nak tanya more lagi lah about korang punya new album kan. Baik datang. Okay. Bismillah. Based on apa aku dengar, again, correct me if I'm wrong, Yes. this is side A. So, nanti korang ada another side, which is side B kan. Aku tahu album ni baru je keluar. Tapi on side B, what can fans expect? Because on side A korang macam dah banyak tips macam okay, it's going to be a new sound. Tak salah aku macam Mawi pun nak cakap nak more gangster punya vibe, rock punya vibe and whatsoever kan. So what can fan expect for side B? Saya secara personal lah untuk side B ni, what people can expect dia sangat lain lah. Oh, Daripada dari side side A ni pun. Dari segi apa orang kata penulisan lagu, dari segi rupa sebuah lagu tu lah, orang boleh Payahlah. boleh expect benda lain lah daripada side A lah. Kalau diorang ni tak tahu lah. Macam kau ni. Ni. Nama pun side B. A dengan B. Lain. Ruang dan waktu. Okay. Yang lain dia tu korang kena nantikan lah. Awal lagi Kita kena layan ruang dulu. Side A sebab dengan ruang dulu. sebab waktu ni banyak lagi. Betul. Perlu kita spend Betul. untuk side B lah. Maksudnya waktu kan. Dia dalam Betul. dalam perjalanan lagi. Tapi apa yang diorang boleh expect adalah sesuatu yang bukan dari kebiasaannya. Itu dia. Ya tu. Kan ruang. Waktu. Masa 2 ke ni? Betul je. Mas Awi. Awi. Kau punya ni. Tak ready. Untuk mengaduk muzik-muzik Masdo ni bila kita dah 10 tahun kita ada tersangkut ataupun macam mana nak cakap kita tersekat dalam satu vocabulary chord progression yang sama. So, kita selalu mainkan nada-nada yang macam itu. Macam mana nak cakap benda ni kepada yang untuk senang faham. Contoh, kita dengar lagu Coldplay kan. Oh, ni bunyi ini macam Coldplay lah. Macam Coldplay tu sebenarnya dia guna chord-chord yang major, progresif, yang agak happy macam tu kan. So untuk Masdo punya lagu-lagu kebelakangan album ni memang ada satu Panjakan paradigma. ada satu rangka yang macam gitu kan. Jadi untuk keluar daripada rangka tu, untuk membina satu benda yang adukan yang baru tu, inilah dia side B nanti. Itu penutup enggak? Aku dah tak jumpa tadi tu. I mean, the fact that korang dah 10 tahun pun korang still experiment in your music, I feel like you guys will be here for another 40 years, 50 years. You guys Amin. Walaupun waktu tu mungkin Tapi dah 50 years saya dah 50 years dah 83 time tu tak boleh lah Im. Jangan macam tu lah. saya Tak boleh Boleh lah kot. Mungkin dah slow. Yalah. sikit lah. tempo pun dah slow lagu. Dah tak ada laju lah kot. Semua duduk je kat kursi. Duduk. Okay, album tu pun dah jadi akustik je kan. Tengoklah macam mana. Doa panjang-panjang umur tu. Amin. Okay, questions. Mhm. Korang hari tu post kat IG korang. Aku suka sangat tengok konten tu sebab Mafi pada satu cakap Apa tu? quote yang this video korang cakap terima kasih dekat korang punya past album. Korang cakap macam dekat korang punya past 2 albums kan. And then Mawi ada cakap terima kasih sebab album ni daripada nasi lemak
telur mata jadi nasi lemak ayam berempah. So actually ramai kat yang tweet benda tu. Aku tak tahu kau perasan ke tak. Kat komen pun dia mention pasal benda tu sebab aku rasa macam benda tu kelakar. Ya. So actually ada sebab benda tu macam kelakar actually for me. Thank you. Untuk album ni, album Ruang, kalau korang boleh cakap terima kasih sekarang, apa yang korang akan cakap to this album? Wah. Walaupun obviously it's a new journey, baru je start kan. Tapi macam kalau korang boleh macam obviously kita cakap terima kasih dulu, terima kasih kan. So terima kasih before this journey start. Obviously side A baru start and then ada side B. Wow. Tapi apa yang korang boleh cakap dekat this album? Terima kasih tu sebab apa? Terima kasih to this album yang membuat kita keluar daripada kotak dan juga berani satu step lah bagi saya. Berani untuk mengeksplore bunyi baru, berani untuk mainkan cara permainan yang baru, berani untuk menulis cara yang baru. Thank you lah this album. Dia membuat saya dan kawan-kawan lebih berani. Betul lah. Setuju lah. Sebab ni kita takut. Cik, takut. Terima kasih kepada Ruang sebab dia memberi ruang untuk kita bereksperimen. Memberi ruang untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Bak kata Ali dia macam alter ego kita setelah 10 tahun. Jadi terima kasih kerana wujud lah dalam perjalanan band ni. Terima kasih. Betul. Sebab dia memang kena wujud. Sebab perjalanan Masdo selama 10 tahun ni kita dah sampai satu fasa yang kita rasa kita dah stuck ataupun dah boring. Dalam bermuzik ni kita fikir macam tak ada boring kan, macam happy je kan. Tapi kita dah satu fasa tu macam balik-balik ni kan. Tu yang Ruang ni hadir untuk bagi kita spark Ada shift lah. shift yang kita rasa itu yang kita kena curahkan lah, yang sesuatu yang baru supaya kita rasa fresh. Bila kita perform tu pun kita rasa lain lah, energy yang 10 tahun lepas tu dia datang balik lah. Jadi Ruang ni adalah di mana energy yang lama yang tu kita cuba kumpulkan dekat Ruang ni lah. And obviously there are new generation coming and korang akan dapat like new listeners juga ke. Harap-harapnya itu memang targetnya lah. Betul. Maksudnya kita nak expand lagi kita punya pendengar. Betul. Dari segi yalah, Masdo ni kalau tengok dia ada, orang kata orang dah boleh expect lah Masdo punya pendengar macam mana kan. Okay. So kita nak expand lagi, nak curi, bukanlah curi in a good way lah, daripada listener yang lain lah, supaya dia orang boleh lembaran baru lah. Ya, dan satu lagi untuk bagi satu perspektif yang Masdo boleh ada something else lah untuk dia offer lah dalam bermuzik ni. Betul. Okay, soalan bonus lah, and also maybe like last questions lah. Dah habis je. Tak boleh, Mawi banyak lagi nak cerita. Alamak. Cik. Okay, before pergi question tu lah. Okay. Aku bukan budak muzik obviously. Okay. Tapi aku obviously kita dengar lagu lah semua benda kan. So waktu korang buat this new album, dari segi storytelling, lyrics aku nak tanya macam, is it different when korang dah decide untuk a different kind of like orang kata sound. Tapi kalau macam dari segi writing, storyline, cara korang bercerita dalam korang punya lagu tu, is it like different ataupun it's actually tak banyak sangat beza? Sebab aku tahu waktu album Jalan AB, if I'm not mistaken, korang ada cerita yang korang macam a bit stuck dalam penulisan lagu. So untuk this album Ruang ke korang rasa macam okay je ke, ada macam struggle moment juga ataupun macam mana? Sebenarnya sangat-sangat struggle. Sebab sangat struggle. benda ni saya dah, bukanlah, maksudnya dah beberapa kajian lah yang telah dibuat lah. Sebab saya melihat juga ada beberapa wawancara, banyak macam someone yang berjaya sebelum ni, dia orang melalui fasa kehidupan yang sangat susah, struggle. So bila dia orang sampai di satu fasa kehidupan yang selesa, comfort zone tu, itu adalah musuh utama lah. Jadi bila di fasa selesa tu, cara berfikir, cara kita memandang sesuatu tu, dia dah tak macam dulu. Jadi bila nak menulis tu, dia dah tak ada idea-idea yang struggle tu. Jadi struggle dia adalah untuk mencari macam dulu tu lah. Kebetulan dia dah jadi cerita-cerita orang datang. So okay, ni boleh diolah untuk dijadikan lagu. Tapi dari segi macam mana, kita pasal cinta juga, putus cinta. Tapi angle yang macam mana, betul. untuk bagi
aku kata penulisan ni di satu seni yang sangat perlu ataupun kata-kata ataupun permainan kata-kata lah. Sebenarnya dia nak cerita pasal ni je. Nak POV orang balas dendam ke, POV orang terima ke macam tu. Tapi sebenarnya cerita pasal tu je. Betul. Cuma dia POV yang lain. Faham, Itu satu cabaran sebab yelah kadang bila kita tulis lagu ni dari segi muziknya kita dah tahu, tapi nak cerita apa sesuai dengan lagu tu pula. Dengan patah melodi dia. Tu cabaran lah. Betul. Maksud cabaran kau untuk sisi B lagi susah ni. Sebab tu Oh, saya bagi cakap lain dengan diorang, macam saya bagi open. Kalau diorang nak tulis, diorang tulis. Sebab beza tulis lagu yang dah ada melody. Bukanlah maksudnya lagu dah ada progression je. Okay. Dia tak ada melody. Faham. Lagi susah. Saya boleh apa orang kata, Menukut nambah. Bukanlah. saya faham dan setuju lah apa yang Ali cakap sebab saya main muzik daripada umur 15 tahun. Okay. Orang kata orang lama lah, abang-abang lama lah. OL lah. So bila kita workshop dan buat lagu dan saya cuba menulis juga, alhamdulillah saya baru perasan yang saya tak ada bakat menulis. Sebab Naim, menulis ni satu benda yang bagi saya bakat yang Tuhan bagi kat kau yang bukan biasa-biasa lah. Betul. Pemilihan kata-kata untuk kita buatkan bila kita sebut jadikan lagu, benda-benda tu semua bagi saya Ali ada lah barang tu. Tak juga. Tak juga. Tapi Tak ada, susah. sebab Susah berdiri tu. betul. Kita lagi satu nak cerita pasal apa. Tu satu hal lagi topik lah. Tapi saya berbangga lah mempunyai seorang sahabat yang genius lah bagi saya. Nak saya diri ke? Relax je. Sebab tak apa-apa ke? sebab Ali punya penulisan bagi saya never fail to amaze me. Alamak. Bila aku dah cakap orang putih ni, kau belanja makan lepas ni. Sebab sebelum macam penulisan sebelum ni macam Selamat Tinggal Pujaan, saya memang adalah peminat kepada lagu-lagu macam tu. Untuk album yang kedua, saya tengok Ali punya struggle dalam penulisan dan dia punya struggle, saya tengok ayat-ayat yang keluar ni macam tak. Dan untuk yang kali ni punya album, cerita memang deep lah. Dia dah tak tahu ada punya deep macam mana kan. Tapi bagi saya dia dah mencapai satu penulisan yang nak kata atas bukan. Dia mencapai satu penulisan yang lain, level yang lain. Dia keluar 3 hari weh. Aku tak tahu ada ni apa yang dibuat. Tapi betul, dia pandai meletakkan words tu itulah di melodi tu. Dia macam dia pandai bercerita dalam, tak tahu ada ni. Siapa Tapi tu? sebenarnya susah. Memang susah. Kita bukan benda, ada orang cakap, saya dengar dia boleh lagu tu siap lirik tu dalam berapa minit je. Okay. Saya amazed juga macam mana dia buat. Mungkin memang gifted ke apa kan. Tapi kalau proses untuk album Ruang ni, saya memang pecah otak. Maksudnya nak tulis pasal apa, ayat macam mana yang sesuai. Sebab kalau sebelum dengar yang sekarang ni, lirik dia lain-lain. Maksudnya dia ada fasa dia lah kan. So baru dia olah-olah baru dapat okay ni sesuai untuk final lah. Tapi si crazy kan bila kau dengar fans kau nyanyi lirik. Dia kepuasan dia bila orang dah itulah dia. Itu adalah ultimate punya penanda aras bila sebuah lagu tu dianggap berjaya bila orang mula menyanyikan dan faham apa yang nak disampaikan lah. Korang still macam amazed tak? I mean obviously korang ada banyak buat show upcoming juga kan. Korang still rasa that excitement tiap kali korang buat, ataupun sepanjang 10 tahun ni korang dah rasa macam okay we get used to it, tapi dia tak kot. Dia ada still tempat ada tu dia juga. ada tempat dia, Ada tempat suasana dia. Orang lain-lain. Vibe di setiap show semua lain-lain. Korang dah 10 tahun tapi mungkin ada orang yang first time. Betul. Betul. So korang macam still of course give the Alhamdulillah best. kita akan jumpa orang-orang yang macam Dan cuba kita tanamkan satu pemikiran yang mana di mana-mana saja kita perform, ada orang baru yang melihat kita dan dia orang baru nak explore. So kita bagi sebaik untuk bagi dia orang experience. Bagikan kesan untuk dia tengok ada kesan untuk dia ke depan lah kan. Betul. Yeah, respect to all like musician, the fact that korang macam boleh tulis lagu and describe a situation. Padahal macam contoh kau tak pernah jumpa pun aku, tapi lagu yang kau tulis like describe orang punya situation and orang boleh macam appreciate the lyrics. And basically korang macam orang yang menyampaikan. the best part is masing-masing ada POV masing-masing. Betul. Penerimaan lagu tu dekat dia ni lain, dekat dia ni lain. Itu yang lagi best. Faham masing-masing kan. Betul. Sebab kalau
selalu orang tanya kalau kita lagu Tak Istimewa ni pasal apa? Ali lebih suka orang macam apa POV kau pasal lagu ni? Which is, kita lagi nak dengar orang kau faham apa lagu ni? Sebab kita tengok satu situasi tapi kita still ada banyak point of view, semua Kalau perspektif. kita Dah bagi jual satu ni cerita ni pasal ni macam there's no two way communication lah kan. So bagi dia orang apa punya Imajinasi. orang faham Berkarya. sendiri lah. Kalau kita dah bagi satu jawapan, dia orang akan lock situ je kan. dekat satu situasi tu kan, bagi dia tak awang-awang lah, dia nak cerita pasal apa dia boleh relate lah. Dia macam ending cerita Spider-Man lah. Ini Spider-Man. Tak ada. Okay, kalau korang boleh pilih satu lagu, kita make nak buat lagu Mazdu ke? Okay, mungkin bukan lagu Mazdu lah, tapi lagu lokal yang korang paling suka sebab dia punya storyline ke, atau basically just like korang punya favourite song tapi based on the lyrics, ataupun yang lagu yang mungkin paling describe korang ke, tak semesti describe tapi something yang korang Banyak sangat ni Im. Cik. Ya, minta satu Satu. Wih, bagi lu. Aku siap aku je. Okey lah. Silakan lah. Bagi saya Im, satu lagu yang saya pegang lah daripada dulu. Satu lagu yang bagi saya lebay lah. ada, dia tak boleh sesuai jadi lebay, tapi menaikkan semangat saya. Kadang ada orang nak semangat dengan lagu Gemuruh Jiwa by Faizal Tahir. We Will Rock You bagi nak semangat kan. Bagi saya lagu ni lah. Di mana-mana pun saya pergi, saya pegang. Di mana-mana pun saya hidup, saya pegang kepada lirik dia. Dia bawa kita. Jadi mana dia nak pergi kan? Lirik dia sangat berpesan-pesan bagi saya sebelum dan sesudah by senario. Sebelum remaja dibelai ibu bapa diberi. Sebelum dapat kerja kita banyak lah nasihat dia. Dah berumah tangga, banyak sangat nasihat-nasihat bagi saya. Nasihat kehidupan bagi saya sebelum dan sesudah by senario. Wow. Wow, wih. Kalau korang just a quick one. Kau dulu. Tak jumpa. Kalau dia dah senario, akan lu tak kalah pun. Dia dah bagi benchmark. Dia dah bagi benchmark senario. Takkan nak kena bagi biasa-biasa. Kan kena berusaha keras. Oi, kau dulu. Aku dulu kan? Aku rasa kau dulu lah sebab tak jumpa ni. Kalau dia dah main senario, saya kena main ini barang lah. Lagu ni pun berpesan-pesan juga. Okay, alright. Kita tengok pula dia nak buat gitu je. Lagu ni dia daripada Raihan. Alamak. Ui, seram juga ni. Sebelum 5 perkara lah. Macam mana? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit. Tapi macam okay, Wow. crazy kan. Benda tu buat kita takut. Bila dengar lirik lagu tu macam betul kena Jangan takut Naim. Terpulang kat orang juga kan. Kalau ada orang mungkin dia dengar tu dia rasa insaf. Mungkin Naim mungkin banyak dosa dia rasa takut. Takut pula. Saya tak cakap Naim, sahabat saya. Saya cakap dia macam-macam ada orang dia different insaf. perspective Dia dengar, kan. supaya dia ingat. Saya tak boleh beat lah. Saya risau, saya tak campur Saya tak campur. Saya dari tadi fikir ni. Saya dah bagi awak ruang. Saya dah tak sebab bila awak counter part tu alamak lagi tinggi. Alamak. Ingatkan senario dah paling apa kan. Saya rasa Bagi lagi lagu atas. lagu bersemangat saya rasa alhamdulillah tu Fat lah. Supaya sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Renungi luar jendela. Sebab saya bersyukur saya mempunyai Satu fun kawan saya yang sangat luar biasa Jadi lah. boleh rap part tu. Janganlah. Sikit sikit ah. Jangan. Jadi Aku ingat alhamdulillah. Yang bagian yang ada ayat tu. Ulti albi di solahi. Tak, tapi aku rasa bersyukur dengan lagu tu lah. Sebab ada golongan-golongan macam korang ni di dalam kehidupan aku. So dia mewarnai kehidupan aku lah. Tidak kehidupan Tidak kau warna worry. hitam je. Hitam Ada je. orang adalah colour hijau. mewarnai kehidupan Sebab korang kapuk. kadang-kadang aku macam boleh dapat barang tu. Tapi macam bila dia dah tanggung, dia lagi tanggung, aku dah tak boleh smash. Tak boleh, bahaya tu. Alhamdulillah, tu Fat. Itulah dia. Hangat kan tu sebenarnya. Kalau Naim kita nak tahu juga. Naim lah, satu lagu. Satu lah lagu. Selain Mas Dua. Selain Masdo. Mana tanya tak pernah jawab. Alamak. Lagu yang memberi kata pegang lah. Mungkin tengah seronok dengar lagu ni. Lagu Tengah sedih. tensi pun okey. Kita orang tak judge, okay je. Taylor Swift, alright. Tak ada lah.
Tak boleh. Tak boleh fikir. Korang fikir tak boleh. Aku fikir tak boleh. Tapi itu lah, saya rindu kawan saya buat jadi Zainal Abidin ni. Mawi ada special gift tau. Oh, Kalau penonton nak tahu lah. Kalau penonton nak tahu, dia boleh saya nak tahu. Dia suka, dia boleh tiru gaya-gaya orang. Oh, suara, pandai. buat suara tu ke? Buat gaya, dia pandai. Oh. Pandai. Dia ada kelebihan tu. Satu, Bagi contoh. Satu Awi. Ataupun korang bagi satu nama figure lah. Lepas tu kita suruh. Tak, dia mesti boleh bagi Wi. Okay. Wi, bagi Tahu Wi. kau buat, kita orang teka. Okay. Saya buat kawan teka Baik Wi. Saya datang dari Ipoh. Bukan. Bukan ceria. Bukan. Yang ikonik ni, semua orang tahu ni. Yang ikonik ni. Aduh, okay. Dinda jangan marah-marah. Boleh Tak ke? je lah sikit. Tak pula nak teruskan dah. Dia dah mula tak yakin tu. Dia nak Dia dah buat. mula tak yakin. Dia nak boleh buat lah. tapi syak alamak tak kena ni. Tapi betul lah tu Im. Saya ada kebolehan boleh tiru suara Jamal Abdillah. Mawi Ul, Oh, Cakrahan, Firman AF. Cakrahan lah belanja sikit. Cakrahan Nabi. Sikit lah Cakrahan. Industri rindu-rindunya. Bagi Wi. Si Cakrahan ni. Ah. Industri rindu-rindunya. Wah, wih. Cakrahan. Okay. Cakrahan macam mana lagu dia? Macam mana lagu dia? Cakrahan? Oh ya. Orang tunggu. Dia biar orang tunggu ni kau macam Okay. Aku dah bagi yang senang dah tadi Wi. Kecakaran juga kau ambil. Tak apalah, saya tak jadi Aim. Alamak. Saya segan. Baru nak dapat eksklusif macam ni kan. Okay, rasanya I just ada one last question sekat korang. Kenem. Saya dah ready dah. Tapi soalan macam berat-berat sangat. Tak apa korang. Okay. Berat mana kita boleh layan. Okay. Okay, ni soalan personal lah yang waktu kita tengah nak craft question, this is something yang Naim sendiri tulis lah. Lepaskan Kita lah. tulis. Punya sound tu pun agak serius tu. Macam serius ni. Sangat bass. Tak adalah. Okay, obviously Mazdo, personally kalau aku boleh pilih lah, kalau macam one Malaysian or local act yang kita paling nampak paling wow, I will personally choose korang. Jangan macam tu. Honestly, I will personally choose korang. Luar tu. Banyak lagi tu. No, because like obviously Ada Mazdo, defam, ada macam-macam. like korang punya identity is there, music is there, everything is like good, everything is solid. Tapi like it brings me to a question, macam music punya apa podcast pula kan. Tak apa, which is brings to my personal questions ah. Okay. Aku tak tahu korang tahu ke tak, tapi obviously korang tahu Grammy. Grammy Award. Okay, Grammy Award. Grammy, Ya. Okay. They just announced there will be a Grammy category Asian. Oh ya. Which is, actually diorang akan apply benda tu 2027. So basically untuk layak for that category, it's just like korang kena from Asian, Asia punya country, and then the song will be like in any language, dari Asia. Oh. All English song semua tak eligible and whatsoever. Oh, macam sebelum ni yang Korea ni menang. Yeah, betul. So there is like a conversations online. Diorang macam cakap okay, kalau Malaysia kau nak hantar siapa? Kalau Malaysia kau nak hantar siapa? For me, personally, if I have to choose, who is the first act that win Grammy, orang Melayu, orang Malaysia, is them. Mazdo. I mean, obviously macam, it's a big award. Betul. Tapi tak salah pun kita nak dream big. Macam korang dream satu album, Ya. sekali tiba-tiba dah buat album yang ketiga. Betul So, lah. bila ada this category, obviously it's like buka ruang to all these Asian acts, Asian musician untuk more peluang lah untuk diorang menang this award. Tapi what do you guys think? Korang rasa macam now that you guys know this fact, now that they open this, nothing can stop anyone to have this dream, have this achievement kan. So korang rasa korang boleh tak macam be the first? Of course, tak ada. Of course, boleh. Because like your music is good. Okay. Your identity is there. Yup. So it's just Saya rasa Bila? ni jawapan yang saya rasa boleh diguna pakai lah. okay. First thing is Mazdo kita buat apa-apa music pun kita bukanlah mengharapkan kepada pengiktirafan atau Betul. trofi atau apa, Faham. tidak. Itu dah jadi bonus. Betul. Tapi kalau kata pemberian itu dibagi untuk menghargai karya kami terima. Dan kalau diberi itu untuk membuka ruang, maksudnya
supaya ada reason. Kalau kita menang tu mungkin orang-orang di luar Asia ni membuka mata, kita akan rasa worth it lah untuk menerima itu. Kalau setakat kita pegang dan untuk kita je, kita rasa macam tak best lah. Betul. Better Ada kita purpose dapat juga. tu memang ada reason dia. Supaya kita pegang tu dengan rasa bangga lah. Tak adalah rasa macam award tau, nama pun award ni. Dia something yang betul-betul dibagi sebab sesuai lah untuk dia bagi. Deserve benda tu semua. Dan kita nak menerima tu pun sebenarnya sesuatu yang besar. Jadi perlu tanggungjawab dan satu luar biasa lah. Sebab kita pernah tolak Nobel Award 2000 tak ada. Alhamdulillah Tolak, kita pernah TV sedikit sharing lah kan. Kita pernah terkencing sikit time tu saya dengan berita ni. Tercalon dalam best Asian Act lah untuk MTV Award 2025. 4 apa se? Lebih kurang macam itulah. Calon jadi tu pun dah rasa macam alhamdulillah. Tu pun. Tapi ini membuktikan kita perlu bekerja keras lagi sebenarnya. Untuk capai satu tahap yang mana itu sebuah penghargaan yang sangat tinggi kan, kalau dalam in the music business lah kan. So kalaulah rezekinya kita di situ, maksud hasil kerja keras kita tu sedikit sebanyak berbaloi lah. Betul. Dan kita juga perlu bekerja keras jugalah untuk membawa orang kata semangat ataupun apa orang kata Spirit. penghargaan tu seiring dengan apa yang kita boleh achieve kan. So Betul. menarik dan Especially with korang punya mindset, korang bekerja keras sebab korang memang suka Tapi benda kita ni. pernah juga borak someday kita nak ada top 100 dalam Billboard. benda tu macam main-main je. Betul, Tapi faham. siapa tahu kan. Rezeki Tuhan tu luas kan. Boleh Macam je. K-pop boleh tercalon tu, Betul. kenapa tidak muzik di Malaysia kan. Betul. Tapi harus ada kerja keras lah di belakangnya kan. Bukan Harus keras lah. Muzik kita dah keras. Yalah. Dan muzik kita dah keras. Tapi itulah penghargaan tu, kita tak nafikan lah mana-mana pun. Kalau bukan awards Grammy pun alhamdulillah. Mana pun. Kan, Betul. adalah Tapi terima sedikit kasih rasa. anak Im. Banyak tapi lagi like- tahu hati lain awak. Terima kasih lah calon kita orang. Sebab kita orang kat depan awak ada. Next guest Kita dah tahu next lah guest permainan apa, ni. Kita tanya soalan sama Biasa. Sama juga lah. Tak apa. Nanti kalau one day korang dah nominated kat Grammy ke apa, pasang balik video ni. Buka balik Borak Siswa. Macam Yulik tu, siapa yang tanya tu kan? Jangan delete Doa mulut dia. Wah, Amin. amin. Okay, I think that's it as of now. Aku tahu korang ada banyak lagi korang punya show upcoming and then another album whatsoever. Maybe ada kata-kata terakhir ke kita kepada kita punya penonton Borak Siswa ni ke? Yang paling Kata ni biasa engkau. paling biasa kata-kata ni Asmawi. Tengok dia nak quote apa lagi hari? Aku apa? Satu Satu quote kata-kata satu pujangga. kata-kata. Kata-kata pujangga. Ada borak Yang sesuai, yang sesuai. Baik. Ada siswa-siswa yang Boleh nak mencuba lagi ya? kepada siswa-siswa yang sedang menonton, siswazah, siswa mahasiswi, mahasiswa, siswawati, Hai. siswiwi tak ada. Jangan tambah-tambah. Siswawati. Atas lagi you. Dan lain-lain. Tak kisahlah. Apa pun yang korang belajarlah sampai habis. Sebab aku ada kenal ramai kawan yang belajar A tapi kerja B, belajar C tapi kerja Z. Belajarlah sampai ke negeri China orang kata. Itu dia. Mami dah Menimba pergi ilmu. negara Cina. Menimba ilmu biar sampai ke negeri China. Itu pepatah orang lama kan. Jangan jadi macam aku yang drop out college. Tapi sekiranya things doesn't go round, things ada aral melintang, don't forget to subscribe. Tak ada. Jangan berhenti, jangan terus terbaring, terus berjalan. Sebab ingatlah 5 perkara. ingatlah ada orang yang tersayang yang menanti kita di hujung hari. Macam istimewa lah. Macam cerita pasal jalan lah. Yes. Aduh, untuk mereka saya rasa teruskan berusaha lah. Jangan mudah putus asa. Sebab
apa yang kita belajar dalam perjalanan kita sendiri dan main muzik ni pun ada je laluan-laluan yang sangat terumbang-ambing lah. Ada masanya kita jatuh juga, ada masa kita di atas. Jadi pegang pada satu benda lah, jangan putus asa lah. Dan sekarang ni orang kata jagalah sesama kita lah, orang kata. Kita jaga kita lah. Kita jaga kita. Mental health lah, mental health. Mental health. Yes. Jangan serabut sangat. Macam Mawi, santai. Betul. Lagi sip. Aku ya? 5 perkara. 5. Kepada yang sedang menonton Borak Siswa, diorang dah bagi kata-kata semangat. Jadi saya pun ada satu lah. Di setiap perjalanan anda, jika anda sedang berjalan di dalam gelap dan anda rasa putus asa di dalam gelap itu, yakinlah jalan depan sikit lagi. Ada cahaya di depan. Ada cahaya di depan tu. Dan keluarlah mengikuti cahaya itu. InsyaAllah anda akan selamat. Okay. Tengok wayang apa? Dalam mall gelap ke apa? Gelap tu Aku suka. Okay. Dia punya perjalanan tu lah. Boleh. Okay, I think that's a wrap for today's episode with Borak Siswa, special episode dengan Riwayat and also Masdo. So korang sorry. Tidak. Kau yang Subscribe so korang make sure sorry. Okay, so korang make sure follow, like and subscribe Borak Siswa. Keep watching their next episode. And yeah, bye-bye. Dadah. Bye. Thank you everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.